Kisah dia. Tayar kereta Formula D06. Ni tayar daripada syarikat Dunlop. Tengoklah, ni Dunlop. Saiz yang ni saya pakai saiz 195/50 15 R15 tahun manufacture 2725. Saya kata minggu ke 27 tahun 2025. Mantap tayar ni. So far saya sangat berpuas hati lah dengan tayar ni noh. Yang berminat nak pakai tayar sama macam saya pakai ni, boleh check out link kat bawah. Formula D06. Bunga dia cantik, bunga dia cantik. Bunga dia memang untuk sama tayar sebenarnya, sama tayar. So far memang mantap lah. Rim ni rim ni memang calak banyak rim. Ya ni. Kenapa? Ni kena mungkin dah naik divider. Cerita dia tayar ni memang tayar bukan, tayar ni saya tukar lah. Rim ni rim asal, owner lama dah tukar. Ni Saga BLM 2010. Okay, dia tak bagi sport rim untuk yang standard ni. BLM 2010 dia bagi rim besi tu kan. Jadi owner lama dia dah tukar dah sport rim ni, sport rim 15. Tengok, saya tengok masih lagi cantik lah, saya pakai lah. Belakang ni okey lagi. Belakang tak ada calak sangat lah. Depan calak teruk sikit. Yang ni rasa ni biasa macam ni, dia dah terlanggar divider ni, sagat kat mana-mana, tapi masih lagi elok. Saya pakai semua keempat-empat tayar, model yang sama, Formula D06, jenama Dunlop. Okay guys, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye bye.